Jenama berita harian BH dan New Straits Times NST kekal menjadi media pilihan ramai apabila mengungguli Anugerah Putra Aria Brands 2025 bagi kategori rangkaian media. Kedua-dua jenama terbitan The New Straits Times Press Malaysia Berhad NSTP itu yang juga anak syarikat kumpulan media bersepadu terbesar Malaysia, Media Prima Berhad MPB, masing-masing diumum sebagai pemenang Anugerah Perak. Kemenangan itu turut mengukuhkan kedudukan BH sebagai jenama berita arus perdana yang konsisten melaporkan berita berintegriti, berfakta dan bertanggungjawab sekaligus mengekalkan kepercayaan pembaca pelbagai lapisan masyarakat sejak sekian lama. Hadir menerima anugerah bagi pihak BH adalah pengarang berita kanan BH, Datuk Sariha Muhammad Ali, manakala NST diwakili pengarang bersekutu kandungan dan digital NST, Ahmad Najmuddin Ahmad Najib. Sariha berkata kemenangan itu adalah satu pengiktirafan yang amat bermakna buat seluruh warga BH. Sementara itu, TV3 diumumkan sebagai pemenang anugerah emas dalam kategori sama. Anugerah Putra Aria Brands diperkenalkan buat kali pertama pada 2023. Ia inisiatif Persatuan Ejen-Ejen Periklanan Bertauliah Malaysia atau 4S untuk mengiktiraf jenama yang paling dekat di hati rakyat Malaysia dengan penilaian berdasarkan pilihan pengguna.